Plus, boleh tak sediakan ambulans rondaan sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan? Untuk pengetahuan pihak pengurusan Plus, setiap hari berlaku kemalangan di Lebuh Raya Utara Selatan. Betul atau tidak? Kemalangan yang berlaku ada juga melibatkan kematian. Yang sampai di tempat kejadian biasanya peronda Plus diikuti dengan pegawai polis. Walaupun mereka sampai awal ke tempat kejadian, mereka hanya mampu menjaga kesesakan jalan raya sahaja. Mereka tidak boleh memberi rawatan awal. Ambulans yang sampai ke tempat kejadian akan mengambil masa yang agak lama. Paling kurang pun 1 jam. Kerana apa lambat? Kalau berlaku kemalangan di jalan raya, contohnya di Lembah Beringin, mereka akan menelefon 999. 999 akan melihat hospital berdekatan. Hospital berdekatan dengan Lembah Beringin ialah Kuala Kupu Baru. Dari Kuala Kupu Baru, ambulans nak sampai ke Lembah Beringin, Lebuh Raya Lembah Beringin, akan mengambil masa 1 jam. 1 jam itu boleh menyebabkan kematian. Boleh menyebabkan keadaan lebih tenat kepada mangsa kejadian kemalangan tu. Setuju dengan saya kalau saya nyatakan kelewatan mendapat rawatan awal walaupun 5 minit boleh menyebabkan kematian. Pernah tak anda melihat semasa menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan, seorang penunggang motosikal terlantar atas jalan raya, berlumuran darah, dikelilingi dengan orang ramai yang hanya guna handphone memanggil, lepas tu letak payung. Pernah tak anda melihat situasi seperti itu? Semua orang pada masa itu, orang ramai, pegawai polis, peronda Plus, semua akan mengharapkan ketibaan ambulans. Oleh itu, saya merayu bagi mengelak situasi seperti itu. Saya mohon kepada pihak pengurusan Plus sediakan sebelah kanan lebih kurang paling minimum 5 ambulans, sebelah kiri 5 ambulans sepanjang masa, dan mohon Kementerian Kesihatan sediakan seorang MA dan seorang jururawat. Itu satu respon team on the spot, mampu sampai ke tempat kejadian dalam masa 5 minit. Janganlah bagi alasan tak ada peruntukan, Plus tu tidak menguntungkan. Dah berapa tahun anda dapat keuntungan daripada rakyat? Mohon bagilah sikit sumbangan kebajikan kepada rakyat. Sebab Plus saya dapati, tak silap saya, kontrak untuk Plus telah dilanjutkan sehingga 2030 lebih. Untunglah, so bagilah sikit untuk rakyat. Dan untuk Kementerian Kesihatan, Kementerian Kesihatan mendapat bajet nombor 2 tertinggi di Malaysia. So bolehlah sediakan. Saya membawa luahan hati seorang ayah. Anak dia telah mengalami kemalangan dekat dengan Lebuh Raya Lembah Beringin. 7:30 pagi. Ambulans sampai dari KKB mengambil masa lebih kurang 2 jam. Saya tak akan salahkan pemandu ambulans tu. Saya tak akan salahkan pengurusan Hospital Kuala Kupu Baru. Saya mohon buat satu perubahan sistem kesihatan negara kita. Dengan adanya respon team on the spot sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan, banyak kematian boleh dielakkan. Itu saya dengan rendah diri merayu kepada Kementerian Kesihatan dan pihak pengurusan Plus, tolonglah kerjasama demi keselamatan rakyat di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan. Ingat, kita jaga kita. Nandri, Vanakkam.